Macam nama Cherry Chambers Cafe. Sekali customer bising. Cepat deh, akak lapar. Cepat deh. Customer bising. Apa hai lama sangat Winandro tekan. Ini. Dengan penuh cinta kata dia. Penuh cinta tengok. Nampak semua cantik. Adik ni je guys. Cik. Tengok. Wow. I buat jadi ye. Komputer berapa? Komputer 105 lepas tu tengok. Macam ni cantik. I rasa lagi bagus kalau pakai sebelah tu apa? Bisa bising. Ni cantik. Tengoklah siapa buat. Dia kena tengok air panas. Oh, dia kecil lagi cantik lah. Nampak? Kecil lagi. Ini besar dia buat banyak. Dia belah tengah dia cepat panas. Tengah sebab tengah panas betul. Lepas tu tapi lambat sikit. Kena dua orang. Saya sebelah, orang tu sebelah. Racing cepat-cepat. Dia memang dah selalu. Aduh, dah biasa. Kita pusing kaki. Ini apa? Orang pandai lah. Lelaki. Frisco. Nama dia apa Frisco? Apa namanya crispy? Ada nak angkat? Dia bagi saya apa? Okey, nak angkat macam mana? Macam. Angkat macam ni. Allah. Dia buat banyak. Tapi ikutlah berapa pieces nak. Tengok rambut 6, 10. Dia ikut harga macam berapa pieces. Tapi kalau macam nak tambah topping macam biskut premium crumble kan, tapi kena tambah lagi tinggi RM1 lah. Tapi kalau satu pieces RM1 lah. Jadi kalau 10 pieces tu, kalau dia ada topping tu kan 10 pieces lah. Approve. Satu pieces berapa? 10 pieces. Lepas tu dah siap topping crumble kan, RM12. Rasa macam bahulu kan? Rasa macam bahulu. Sebab itu Lembut dia tu. Dia berapa jual? Rencang. I rasa rendah sikit. Beli ada cakap buah durian. You white chocolate. White kan? Buah sikit lah.